Apa yang pasti, ubat ni lah penyebab kerosakan pada lapisan rahim Puan Husna dan mengganggu sistem ovari. Ni benda dah terbukti, Mami Doktor Munasah. Hadis sayang, Mami. Hadis sayang, Mami. Mami buat apa pun dekat Husna. Dalam episod terbaru drama berseri Sumpah Ibu, Husna dia pergi ke hospital, ke klinik. Dia ada pendedahan terbaru lah. Kalau korang tengok daripada episod awal lagi, Cik Yam selalu dia bagi air dekat Husna. Kononnya air tu jamu lah. Jamu tu untuk apa, cepat dapat anak gitulah, jamu. Tapi sebenarnya yang diberi pada Husna tu ialah racun. Racun tu merosakkan ovari ataupun rahim Husna. Dengan kata lain, kalau kita bayangkan macam Husna tak boleh beranak ke, gitulah. Jadi benda tu maksudnya bila Hadis ada kat situ, ada kat klinik tu, ada kat hospital tu, dengan penjelasan doktor, Hadis dia macam nak tahu siapa yang bagi air kat Husna, macam mana, adakah Husna tu sakit keturunan ke. Dan Husna tahulah siapa yang selalu bagi air kat dia, iaitu mak mertua dia. Jadi Hadis tak boleh terima keadaan tu. Hadis rasa mak dia kejam lah. Sebab mak dia ni memang ada sejarah yang mana memang tak sukakan Husna. Jadi sampai ke tahap macam tu, mak dia tak nak zuriat daripada Husna. Jadi kita boleh bayangkan macam ni lah. Kalau Husna tak boleh beri zuriat, senanglah mak dia nak kenenkan Hadis dengan Farhana contohnya lah, macam tu, nak madukan. Macam dia madukan anak dia Zaim dengan Syah, gitulah. Jadi dalam kes ni, Hadis ni dia sangat sayangkan Husna. Dia tak boleh terima perbuatan mak dia terhadap Husna lah. Jadi adakah Cik Yam akan menyesal perbuatan dia, akan rasa bersalah ke, atau tetap dengan egonya yang tak sukakan Husna? Jumpa lagi.